Satu operasi penguatkuasaan besar-besaran Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM berjaya membongkar beberapa kesalahan imigresen selepas sebuah pusat hiburan di kawasan Pudu, Kuala Lumpur diperiksa dalam Ops Gegar yang dijalankan awal pagi 18 Julai 2026. Operasi yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan JIM itu menyaksikan seramai 17 warga asing ditahan selepas dipercayai melakukan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Menurut pihak berkuasa, tindakan tersebut dibuat hasil maklumat awam serta risikan yang dijalankan selama kira-kira 2 minggu sebelum serbuan dilakukan. Pasukan penguatkuasa kemudian digerakkan ke dua buah premis hiburan sekitar Fraser Business Park, Pudu pada jam 4 pagi dengan kekuatan seramai 40 pegawai daripada pelbagai pangkat dibantu 10 pegawai daripada agensi berkaitan. Dalam operasi tersebut, seramai 203 individu termasuk warga tempatan dan warga asing telah diperiksa bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen negara. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 17 warga asing terdiri daripada 10 lelaki dan 7 perempuan telah ditahan. Mereka melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh dan Myanmar. Kesemua individu terbabit dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan kini sedang disiasat oleh pihak berkuasa. Selain penahanan warga asing, JIM turut mengeluarkan 7 saman kepada saksi kepada warga tempatan bagi membantu melengkapkan proses siasatan. Lebih mengejutkan, pemeriksaan terhadap sebuah telefon bimbit milik salah seorang individu yang ditahan menemukan beberapa rekod perbualan, transaksi serta bahan promosi yang dipercayai berkaitan dengan aktiviti menawarkan perkhidmatan wanita kepada pelanggan. Susulan penemuan tersebut, pihak berkuasa menahan sepasang suami isteri warga Indonesia yang dipercayai mempunyai kaitan sebagai pengendali aktiviti berkenaan bagi membantu siasatan lanjut. Dalam operasi sama, pihak berkuasa turut menemukan pelbagai jenis minuman keras daripada beberapa jenama dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih 11,420. Jumlah anggaran cukai berkaitan rampasan tersebut pula dianggarkan melebihi 26,380. Kes rampasan minuman keras itu telah diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan Kastam KLIA untuk tindakan lanjut mengikut bidang kuasa yang ditetapkan. Kesemua warga asing yang ditahan kini ditempatkan di Depot Tahanan Imigresen Putrajaya bagi tujuan siasatan dan tindakan selanjutnya. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan bahawa penguatkuasaan terhadap warga asing yang melanggar undang-undang negara akan terus dipertingkatkan. JIM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang didapati tinggal tanpa kebenaran, melebihi tempoh yang dibenarkan atau menyalahgunakan pas yang diberikan. Selain itu, tindakan tegas turut akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menggaji, melindungi atau membantu individu yang melanggar peraturan imigresen negara. Operasi seperti ini membuktikan komitmen pihak berkuasa dalam memastikan keselamatan, ketenteraman awam serta pematuhan undang-undang terus terpelihara. Orang ramai juga digalakkan untuk menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti yang mencurigakan kepada pihak berkuasa bagi membantu usaha penguatkuasaan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.